Bersama akan bagi duit saku tiap-tiap bulan kepada B40 and M40. Halo, saya Rajis, ahli biasa bersama. Topik hari ini adalah salah satu dasar yang mana bersama akan lakukan setelah menang setelah menjadi kerajaan Malaysia. So what is it this time? Ialah skim perlindungan sosial nasional. So apa dia akan buat ialah senang aja. Tiap-tiap bulan duit automatically akan masuk dalam akaun penerima-penerima. Of course B40 dan M40 sajalah. Kita tak payah lagi mengemis pergi ke jabatan satu ke lagi satu jabatan minta bantuan. Dia tak akan perlu buat macam tu. Automatik wang akan dimasukkan dalam akaun anda. Semua agensi berkenaan akan digabungkan kepada satu kementerian saja. Jimat wang tak payah banyak KP and hanya satu saja, Kementerian Perlindungan Sosial. Actually benda ni dah dilakukan oleh banyak kerajaan negara maju lah. Singapura pun dah buat. So bukan mustahil, bukan benda yang kita angan-angan aja. Alright, macam mana benda ni nak buat? Dia macam sistem sumbangan asas rahmah SARA lah. Setiap tahun tu kita dapat RM100 kan. So something like that, tapi dia lebih komprehensif, more comprehensive and more in detail. Dia akan, wang yang akan diberikan ni berdasarkan kepada umur, pendapatan isi rumah and bilangan anak. So tapi jangan lupa yang ni B40 M40 je lah. It's always going to be like that. Contoh macam mana wang bulanan automatik akan dimasukkan ke dalam akaun rakyat yang dapat benda ni bila baby dilahirkan. Don't forget, Singapura baru saja dia announce dia bagi duit bila baby dilahirkan. Bukan saja tu, duit untuk universiti pun dia dah masukkan dalam satu akaun sistem. So that's one. Katalah kita umur lebih 60 ke 65 ke, you akan dapat duit automatik macam duit pencen. Untuk orang swasta pun tahu lah, if you are B40 and M40 lah. Kalau kita hilang pekerjaan, kita dah uzur, tak boleh nak ada bekerja, you will get that money automatically. And also kalau kita masuk universiti, you also will get that money automatically. That's the good thing about this system. Okay, orang akan tanya macam mana kerajaan bersama ni akan tahu you layak ke tak layak? That's the first thing. Sebab kita tak apply kan, kita dapat duit automatik. Sebenarnya you tahu tak